Assalamualaikum. Episod 12 dah sampai. So macam biasa kan. So, solo. I think oh hell no solo. Oh hell no. Siap. Solo. Mana kau pergi ke bedang? Ada apa? Saya dapat butuhkan apa? Oh ni game. Ya. Ibu. Apa benda ni? Sound fruit, a ghost fruit. Ya, gua kita di. Okay, kau ada, aku baca tahu apa benda ni. Oh tu. Shit tu. Skin ni ke? Skin ali apa? Itu je. Oh, nampak dia dapat bom. Yo, nak seorang bunuh aku lah, weh. Tengok benda ni. Tapi macam mana kan? Hanya kita fight dengan si perempuan tu. What the fuck? Friend. Dia macam ni. Awakening Magma. Dia ada kat sini. Itu sini. Kau lagi. Masih tu tak ada macam ni lagi. Saya boleh nampak dah macam fight. So aku pun nak spin food dah. Tengok mana food aku akan dapat benda bagus. Ya Allah, tolong bagi aku benda ni. Amin ya Allah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang babi. Friend hilang. Mana pergi? What the hell is this? Aduh ini dari sini ya. Aku ni betul. Aku sikit nak tempat paling bagus. Jadi kenapa tu ada dua sini siul. Ni tangan ni betul. Oh, okay ni aku mesti tak nak ni. Mesti ni server. Sebab tak storm dia. Mana yang tu? I nak suruh bunuh I. Tapi sebelum tu jom pergi grand ni. Tapi saya kena pergi kat orang tu sebelum pergi start grand ni. Okay. Several song-filled hours later. Buat tak tahu macam mana so. Koko. Ada koko. A dragon ball. Hold on. Oh wait a minute. Koko. Bro. Apa itu game aku kena buat dari Goku. Pasal tu dulu lagi. Macam dia berfuk jadi dia sikit, okay? Okay, let's go man.
Saya tekan loop ke kepala dia. Tu player. Oh, ia ada sini fruit. Saya tak nampak ekor ia. Sebab ia gerakan macam kick suit ni. So aku nak tanya, nama orang percaya kalau Venom nak viewer, Venom fruit, nak join fruit hidungnya. Sebab apa? Sebab saya ni tau, saya suka sangat dengan Venom. Tapi Venom dah berlebih bagi saya. Bukan ninja, bukan ekor ninja, ekor yang 149 ekor aku tu. Lepas tu dia aku ini terus mati dengan Venom. Dia aku nak bos terus bunuh dengan Venom. Dia aku pergi nak dapatkan upgrade race saya, bunuh dengan Venom. Semua aku kena bunuh Venom saya boleh makan tu. Sebab aku sangat benci dengan Venom. Aku ready tahu nak kena tahu nak Great Weaver, Wobble Weaver, Dark Weaver, ni Weaver. Dan juga aku nak jadi nak kunggu ni Food Ninja Weaver. Ya kesian aku tengok ini. Dan juga ini jadi tak dapat C2. So, apa dia kata? Sini. Kejap. Mana? Oh shit. Takut. Yes. Apa ni nak? Dah ni nak. Apa ni nak? Kau panggil I kan? Kau panggil I kan? Kan? Kau panggil I kan? Kau nak apa? Koku. Oh, Koku. Koku. Apa kau nak? Apa nama asli dia? Kagera. Tak tahu lah. Panggil Koku je. Sangat Koku. Wait a minute. What the fuck? Ayo. Weh, aku tahu. Ni berangkap. Ini bunuh dia kot. Orang kita keluar. Tiger fusion. Kalau kau ambil ni tiger, bagi anak buah aku ni. Yep, anak buah aku Leo. Lagi ni Raffle. Koko, tanda saya. Saya tak ada main. Saya cuma ada Legendary je. Tak ada Metico. Sorry Koku. Tak ada Stray. Aduh, apa dah. Itu saja cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.